Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 23 hari bulan Ramadan. Malam ni malam 24 Malam 24 bermakna kita dalam fasa terakhir. Fasa terakhir ataupun fasa pecutan terakhir. Kalau dalam lumba lari, ya, maknanya kita sebagai pelumba lari dah nampak dah garisan penamat. Biasa kalau nampak garisan penamat kita buat macam mana? Takkan kita nak long lay tak? Masa tu lah kita pecut sungguh-sungguh nak sampai ke garisan penamat. Tapi ada sahabat-sahabat kita mungkin sudah tertewas di tengah jalan dalam perjalanan, dalam larian berkenaan. Alhamdulillah, ya, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dihubungi Ustaz Ismail pagi tadi sebelum subuh pukul 6. Dia telefon kata Ustaz minta si kekosongan malam ni. Jadi Ustaz Hafizal tak dapat hadir bersama kita. Jadi saya mengisi kekosongan. Jadi pasal hujung-hujung ni dah tinggal beberapa hari lagi, dalam lebih kurang seminggu, kita orang-orang yang nak dekat dengan Allah, kita akan bercakap tentang Lailatul Qadar, ya tak? Cakap tentang Lailatul Qadar. Tapi tak semua dia tak. Ada orang juga bercakap tentang hari raya. Sebab dah dekat raya kan. Tapi cakap raya ni pun dah lama dah. Ya, tengah-tengah dulu ada yang dah cakap sembang tentang raya, terutamanya ahli-ahli falak kita. Kan? TikTok ni dia banyak melahirkan orang-orang yang hebat-hebat, tak? Cakap macam-macam, profesional. Ahli falak pun macam ni tak? Dia kata, tengok gerhana bulan kan? Kata, bulan tu macam dah penuh 15 bulan, bukan 14. Mesti raya awal ni tak? Raya Jumaat ni kan? Tu ahli falak kata. Ahli falak jadian. Lepas tu disembang lagi, dia kata kan Arab Saudi puasa awal daripada kita. Arab Saudi puasa hari Rabu, kita hari Khamis. Takkan mereka nak raya hari Sabtu. Mereka mesti raya hari Jumaat. Takkan Arab Saudi dulu raya daripada kita. Kan? Sembang tu. Lepas tu minggu lepas Kementerian Pendidikan umum pula cuti hari Rabu 18 bulan. Dia pun kata, kan aku dah kata, ini mesti sebab ada sebab ni dah. Raya awal lah tu. Cuti pun kait dengan raya awal lah tak? Begitulah tak? Komen-komen netizen dalam media sosial. Cakap tentang raya tak? Ya? Apapun kita tunggu hasil serapan, kerana menentukan Ramadan, menentukan Syawal, dia bukan main agak-agak, bukan main teka-teka. Dia mesti berdasarkan ilmu. Ya, ilmunya dipanggil ilmu falak. Ilmu falak berdasarkan hadis Nabi suruh tengok anak bulan. Kalau tak tengok anak bulan pun dia panggil, dia ada 3 kaedah ada dalam ilmu falak ni. Yang pertama dipanggil ru'yah, tengok anak bulan. Yang kedua hisab, kira. Kira. Anak bulan ni dah punya hebatnya Allah Taala punya kan, punya ciptaan. Kita manusia dalam ilmu falak boleh kira, tentukan kedudukan anak bulan tu di mana tak. Pada waktu 9 bulan nanti anak bulan berada di mana, berapa darjah ketinggian dia, berapa lingkungan dia punya tu bulatan. Semua tu dah kiraannya dah. Dan satu lagi dipanggil imkanur ru'yah, kemungkinan anak bulan itu nampak ataupun tidak. Jadi semua tu berdasarkan ilmu, bukan main agak-agak. Sebab itu hisabnya dia dah tahu, dah kira dah. Sekarang cuma nak confirm. Kita pergi tengok di tempat mencerap anak bulan. Tengok-tengok, sungguh. Barulah dah diisytiharkan sekian-sekian, raya ataupun tidak. Jadi dia bukan main agak-agak, bukan main
lebih kurang ya tak? Kerana dia ilmu yang kalau kita kaji ilmu falak ni sebenarnya satu ilmu yang amat menarik. Saya dapat mengaji sikit lah ya tak? Ujung-ujung usia ni ngaji juga. Dapatlah, tetapi menarik ya tak? Kita mungkin mengkaji sebahagian lah dalam ilmu geografi dan sebagainya. Jadi malam ini insya-Allah tajuk yang diberi ialah tahajud. Tahajud ya, solat tahajud. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan daripada sebahagian malam maka bangunlah untuk menunaikan solat tahajud nafilatan lak, sebagai sunat tambahan, sebagai solat tambahan bagi kamu. Asa, mudah-mudahan, ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah akan mengangkat darjatmu nanti di akhirat ke maqam yang terpuji. Jadi ayat Quran sebut tentang satu gesaan bagi kita, galakan. Tapi bagi Nabi SAW, peringkat awal Nabi diperintahkan menjadi Rasul, baginda diwajibkan untuk menunaikan solat tahajud selama 1 tahun. Pasal apa? Pasal solat tahajud itu antara kelebihan kebaikannya ialah dapat mengukuhkan jiwa. Nabi nak sandang satu tugas yang berat, iaitu menyampaikan seruan Islam kepada manusia. Ya, nak ajak orang menyembah Allah, satu tugas yang besar. Maka kerana itu memang memerlukan kekuatan jiwa. Kita juga perlu kekuatan jiwa untuk menjadi umat Nabi SAW yang terbaik, menjalankan tugas-tugas Nabi juga kan. Jadi kerana itu Allah Ta'ala perintahkan kita supaya bangunlah pada sebahagian malam. Maknanya solat tahajud ini waktunya ialah pada waktu malam. Tak ada orang buat tahajud siang. Minggu lepas saya jumpa seorang anak budak, dia tunggu kat depan tu lama kan, orang lain semua balik dah, tinggal dia. Saya tanya, tunggu siapa? Tunggu ayah. Ayah di mana? Ayah di dalam sama yang tahajud. Yang tahajud apa? Tu kisah betul. Jadi bukan siang lah, malam. Semayang malam. Bangunlah sebahagian malam. Jadi waktu bila? Tak kira lah waktu bila, selepas solat Isyak, paling baiknya tidur, tidur seketika, kemudian bangun untuk tahajud. Dan waktu paling afdal ialah 1/3 malam. Maknanya dalam pukul 3 ke atas lah, pukul 2, pukul 3 tu kira waktu yang paling baik. Pasal apa? Waktu ini waktu kita kata orang lain lena tidur, kita bangun. Bayangkan kita bangun pada waktu itu, kita akan rasa satu suasana yang kita nak panggil apa? Zuk dalam bahasa Arab tak? Rasa lain tak suasana dia. Kita hanya waktu sunyi dan kita waktu itu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah nikmatnya tak? Nikmatnya bercakap-cakap dengan Allah pada waktu berkenaan. Kita bercakap dengan Allah tak? Kita mengadu kepada Allah, kita buat ibadah tak? Zikir dan sebagainya. Jadi kerana itu kita digalakkan waktu berkenaan. Sampailah waktu terbit fajar, maknanya terbit waktu subuh. Jadi sebelum subuh tu yang kita kata sahur tu tak? Itulah yang dikatakan waktu-waktu yang masih dikira sebagai qiyamul lail, mendirikan malam. Sebab itu ayat Quran sebut tentang sifat ciri orang-orang yang beriman itu, di antaranya ialah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Jadi waktu sahur ini waktu paling baik kita minta untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda bersabda apabila ditanya apakah solat yang paling afdal selepas solat fardu, ayyu solah afdal ba'da salatil maktubah, maka Nabi menjawab
Salatul lail, sembahyang malam, maknanya qiyamul lail, tahajud. Maka tahajud itu adalah sembahyang yang paling baik selepas sembahyang fardu. Dan satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda bahawa waktu 1/3 malam itu Allah turun ke langit dunia. Jangan kita bayang Allah macam kita no. Allah turun kat langit dah. Tu dia punya kata-kata yang kita perlu tafsirkan, tak? Jangan bayangkan Allah macam kita. Sebab dalam kita fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bukan macam kita boleh turun naik, tak? Habis kalau turun nanti dia naik pula kah? Memang, tak? Tapi bukan turun naik macam kita. Maknanya ulama kata Allah menurunkan rahmatnya, tak? Membuka pintu langit untuk hamba-hambanya pada waktu 1/3 malam. Dan lalu Allah Ta'ala berfirman pada setiap hari, apa dia? Lalu Allah Ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepada aku, akan aku perkenankan doanya. Siapa yang memohon, meminta kepada aku, akan aku berikan kepadanya. Dan sesiapa yang memohon ampun kepada aku, akan aku ampunkan dosanya. Nabi kata, berlaku sedemikian keadaannya sehinggalah terbit fajar, sehingga masuk waktu subuh. Allah Ta'ala buka pintu langit untuk kita bermunajat, minta ampun, minta apa hajat kita. Allah jamin. Dia tunggu, Allah Ta'ala tunggu kita. Mana hamba-hamba aku yang nak memohon, nak meminta, nak meminta apa? Tolong, tak? Hajat kita, nak minta doa, nak minta ampun. Allah tunggu setiap malam. Bukan bulan Ramadan saja, setiap malam Allah tunggu keadaan sedemikian. InsyaAllah kita jadikan pula lepas ni, tak? Pasal Ramadan ni kita boleh bangkit pun. Boleh bangkit, tak? Untuk sahur bangun pukul 5, boleh pun, tak? Maka maknanya lepas ni kekuatannya, lepas Ramadan pun insyaAllah kita teruskan dengan tahajudnya qiyamul lail. Alhamdulillah sepanjang Ramadan ni, dalam 10 hari ni, tak, pihak masjid menganjurkan program. Mula-mula ni kita seorang-seorang tak berapa nak ni, tak, kita bangun, kita main masjid, kuat lagi semangatnya, tak. Tapi kalau lepas ni kita cuba bangun sendirian ni, tak. Pasal apa? Susah nak bangun ni kan. Kok selimut jadi berat kot kan. Allah, pasal apa pagi ni berat pula selimut kan. Malam ringan je. Tu dia kan. Pasal apa? Pasal rasa malas. Bukan apa pun ni, tak. Syaitan duk bisik kita, tak payah bangun lah kan, tidur lagi sedap. Dia kan. Sebab itu bila subuh azannya, as-salatu khairum minan naum, kena tambah tu kan. Main zuhur mana boleh sebut macam tu. Subuh je dah, tak. Pasal apa? Pasal subuh lah waktu paling sedap untuk tidur lena. Sat lagi lah kan. Syaitan kata sat lagi bangun. Sat lagi pukul 8 dah ada. Tu dia kan. Jadi kena lawan, kalau nak dekat dengan Allah, kena lawan sifat syaitan. Sebab Nabi kata yang mengganggu kita syaitan dan juga hawa nafsu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia hawa nafsunya dikalahkan. Dia kena lawan hawa nafsunya, baru dia akan dapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita disuruh untuk bangun tengah malam bertahajud? Supaya yang tadi ada waktu Allah Ta'ala perkenankan doa. Kemudian Allah Ta'ala dalam ayat tadi sebut, dia kata mudah-mudahan Allah bangkitkan kita dalam kedudukan makam yang terpuji. Makam terpuji kan. Kita kalau di sisi dunia manusia, makam juga kan, makam di sisi manusia, kita ni pangkat lah kan. Uish, dia tu dapat datuk tau, kan. Orang puji, datuk, tak. Saat-saat, dia dapat Tan Sri dah, kan. Tu di sisi manusia. Tapi di sisi Allah lain je dah. Allah nak bagi kedudukan lebih tinggi, lebih hebat di akhirat kelak. Maka itulah
kedudukan yang Allah nak bagi kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir, bangunlah, sebab Nabi bersabda dalam hadis lain, barang siapa yang bangun solat qiyamul lail, membaca 10 ayat, sekurang-kurangnya 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis daripada golongan orang-orang yang lalai. Baca 10 ayat aja sekurang-kurangnya dah. Apa dia? Oh, yang Nabi cadangkan juga dah. Yang pertamanya surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, 6 ayat. Yang kedua surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, 4 ayat, 10 ayat jadi. Buat ini je kan. Tak mau baca surah lain pun tak apa, bacalah surah ni pada setiap malam. Tapi kalau hebat lagi, baca macam Nabi je dah. Sayyidina Ibnu Abbas, sepupu Nabi, waktu dia kecil lagi, dia pernah tidur rumah mak menakan dia, Maimunah binti Al-Haris. Siapa Maimunah binti Al-Haris? Isteri Nabi. Mak menakan kepada Ibnu Abbas sebab Maimunah ni adik kepada Sayyidatina Lubabah binti Al-Haris, isteri kepada Sayyidina Abbas. Dia semayang, dia tidur rumah mak menakan dia. Nabi bangun tahajud, dia ikut Nabi belakang. Ikut Nabi belakang, Nabi baca suratul Baqarah. Suratul Baqarah no? Baca, habis suratul Baqarah. Sayyidina Ibn Abbas kata, "Bah, ni habis kot, tak?" Tengok Nabi sambung lagi, surah Ali Imran. Ingat habis surah Al-Imran, habis lah. Tak, sambung lagi suratul Nisa pula. 3 surah. Rakaat pertama. Kita tak apalah, tak dapat macam tu dia. Baca Qul ya Qul Allah jadilah. InsyaAllah. Jadi saya kira itulah perbincangan kita pada malam ini. Yang penting ialah kita dapat sama-sama amalkan apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, bukan saja sepanjang Ramadan, bahkan juga berterusan. Kalau tak mampu setiap hari, buatlah seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tak mampu juga sebulan sekali. Tak mampu juga, tak payahlah. InsyaAllah. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.